Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah mencuba ya masak ni. Masak ikan asam jawa. Ikan dicuci bersih, gaul, garam dan kunyit. 2 sudu makan cili kisar. Bawang besar ni 1 biji, dihiris nipis sedikit. Cili besar, cili padi potong. Ni ada gula merah ya, 1 sudu makan. Kalau kurang rasa manisnya tambah sikit. Ni air asam jawa ya. Asam jawa tu lebih sikit dibancuh. Bawang besar 1 biji. Halia tu dihiris panjang. Bawang putih 3 biji untuk menumis ya. Panaskan minyak nak goreng ikan ya. Masukkanlah ikan tu, goreng hingga masak ya. Agak-agak dah garing tu dibalikkan. Ikan pun dah garing, dah masak. Kurangkan minyak goreng ikan tadi tu, masukkan serai, bawang yang dipotong tadi ya, halia, bawang putih. Hingga bawang tu masak dan layu ya. Masukkan cili kisar tadi tu. Hingga cili tu masak ya. Masukkan air untuk kuahnya ya. Masukkan pula air asam jawa yang dah dibancuh tadi tu ya. Gula merah tadi tu. Masukkan pula garam dan serbuk rasa, nanti boleh dirasa ya. Dah pun mendidih ya. Boleh dimasukkan bawang potong tadi tu. Masukkan cili potong. Masakkan semua, bagi layu bawang tu dulu. Baru dimasukkan ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Selamat mencuba ya. Mana-mana yang kurang selera makan tu bolehlah dimasak macam ini ya. Masam-masam.